Okey, kita dah selesai buat servis CVT. Aku pakai balik puli yang baru, puli yang sebelum ni, puli interlock. So kita ada buat cair roller sikit. So jom, dah kunci dah, kita start motor. Bismillahirrahmanirrahim. Batering baru, roller kita cair balik, lagi ringan lagi. So puli ni puli interlock. Okay guys, terima gas. Alright guys, untuk video kali ni, pagi tadi aku dah buat servis CVT dan juga aku dah tukar puli interlock. Lepas tu aku buat cair roller sikit. Okay, aku ubah sikit berat roller untuk kali ni kena dengan aku punya puli yang interlock tu. Dan jom kita try lah. Alright, last aku servis CVT aku ingat dah lama sangat 2 bulan 3 bulan macam tu lah. Okay, alang-alang untuk minggu ni aku ada ride ataupun konvoi nak ke Baling. Jadi aku terus servis CVT dan juga aku nak try kita pakai formula baru lah, puli interlock. Atau aku nak cai sikit dan aku pun dah cai kan bagi dia ringan. Jom kita try macam mana performance dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua penonton di Sepak Kelam TV. Okey guys, video kali ni kita test motor dengan setup yang baru. Okey, sekarang ni aku menggunakan puli yang jenis interlock. Puli ni kalau hampa perasan, kalau hampa dah follow video aku yang lama-lama, aku dapat dekat Toya Racing. Toya Racing bagi aku guna. Pada masa tu aku pakai macam tak boleh pi lah kan, macam cannot go lah, tak boleh belah lah kan. Tapi sekarang ni aku dah ada sedikit calculation, kira-kira. So kita buat, kita kata modification sikit. Bukanlah modification lah, aku pakai formula aku untuk menggunakan puli interlock ni dengan setup aku yang sekarang ni. Setup aku sekarang ni yang mana aku ada exhaust bubur steel. Lepas tu yang tu je lah yang paling aku rasa yang utama pun. Kalau aku still lagi pakai exhaust yang lama, maksudnya aku akan balik kepada situasi yang lama pada masa aku test puli ni. Jadi kita try lah. Tapi so far bila aku bawa tadi, aku try pagi tadi, aku rasa macam ok lah kan. Selepas kita buat servis CVT ni memang kita akan rasa motor kita ok lah. Cuma kita nak tengok dekat atas jalan tu dia sedap ke tak kan. Boleh dapat tak top speed. Ok, setakat ni untuk pick up ok, bagi aku boleh diterima lagi. Walaupun tak macam yang puli sebelum ni, dia lebih ringan kan daripada ni. Tapi ni aku rasa ok lah berbanding yang dulu punya setup lah. Sebab puli interlock ni dia digunakan untuk dapatkan tahap kita panggil top speed lah. Sebab aku nak pergi ride tau hari Khamis ni. Jadi aku kena servis lah CVT aku. Kalau aku tak servis, aku nak maintain, kekalkan speed
yang tinggi tu dengan jangka masa yang lama tu, dia tak berapa nak sedar tau. Oh, laju lah yang ni. Dia ada pemberat lah di top tu, di atas tu dia ada lah. Dia ada lagi ni. Dia boleh pit lagi lah ni 110. 110 kalau dapat tengok. Telefon sekarang ni angin laju, angin kuat dekat luar, tapi smooth. Dan dia rasa boleh pergi lagi tau. Dia boleh tolak lagi motor ni. Oh, okey lah. Aku turunkan sikit berat roller dia. Dan sebelum ni aku pakai 65 dan dengan puli ringan tu. So puli ringan, roller berat. Tapi yang ni roller puli agak berat, tapi roller aku bagi ringan. So experience riding feel dia so far okey lah. Rasa lah macam motor ni boleh pergi laju lagi tau, kalau macam sebelum ni punya setting kan. Dia sekadar ringan, cepat bergerak. Tapi yang ni dia adalah top tu. Okay, setup ni hampa boleh try lah, boleh try sendiri lah macam mana setup motor hampa. Tak semestinya ikut tiru orang kan. Hampa pandai-pandai lah gabungkan sendiri berat-berat roller yang hampa rasa kena dengan puli tu. Okay, dan test atas jalan. Kalau okey, cuma dia jangan bagi bergegak lah. Jangan bagi ada gegaran dekat kita punya puli tu. Kalau macam ni, setakat ni aku try tak ada gegaran lah, dia smooth saja. Okay, satu lagi tips aku boleh share kat hampa kali ni. Sebelum aku tukar ataupun cair roller yang sekarang ni kan, aku pakai roller yang baru beli. Baru beli tu yang tak ada brand lah. Sebelum tu lagi aku pakai Umar kan. Okay, sekarang ni pun aku dah tukar kepada Umar balik. Aku buat timbangan pakai penimbang roller. Roller Umar dia tak terhaki sangat tau. Maksudnya kalau dia 11 gram, dia still lagi maintain 11 gram lah. Kalau roller yang brand lain yang aku pakai, yang color pink ni, yang tu dia dah kurang lah guys. Dia kalau 11 dia jadi 10 lebih. Kalau 9 jadi 8.8. Dia terhakis banyak juga kan. Tapi Umar sebab apa aku tak pakai? Sebab aku dah tak tahu number dia. Number dia dah hilang dah berapa gram. Lepas tu kali ni bila aku nak pakai balik Umar, aku timbang, aku dapat lah balik. So kita boleh lah setting kan. Ni hasil timbangan lah. Dan combine juga dengan yang pink tu. Tak silap aku brand apa? Brand Fastech macam tu lah. Fastech dengan Umar sekarang ni duduk dalam aku punya puli. Mungkin macam ni dia agak berat, tapi bila kita nak main top, lepas tu digunakan
puli interlock. Itulah kegunaan dia. Puli interlock ni dia nak lock top speed je guys. Ok, jom kita try. Tak ada vibrate, alhamdulillah. Sampai 14, sampai 15, sampai 16, sampai 17, sampai 18, sampai 19, 17. Satu dua macam tu lah. Satu dua tanpa main angin lah. Tapi motor berat dan kejap. Dia boleh pusing-pusing lagi lah. Setup ni untuk ride long distance, aku rasa memang terbaik lah. Ya, apa pun, bila kita servis CVT tu, memang motor memang akan sedap lah. Tadi pun aku tengok aku punya puli mangkuk aku punya CVT pun dah banyak debu-debu lah. Debu-debu hasil geseran dia punya belting roller. Ok, ni belting sekarang aku pakai ni ialah belting baru lah, new, brand new, aku tukar baru. Kalau tidak, mula-mula tadi aku just nak pakai berat setup yang sebelum ni dengan puli interlock. Tapi aku fikir-fikir, kalau 65 gram dengan puli interlock, dia akan jadi mungkin lagi berat kan. Bila berat tu aku try ringankan sikit roller. Benda ni so aku dah kira-kira balik. Okay, kita buat turun lah, bagi 60 gram dengan setup puli interlock. Sebab aku punya exhaust tu, aku punya dah ringan lah, exhaust aku ringan. Jadi bila aku pakai puli berat, so dia balance lah. Puli berat dengan exhaust ringan, so dia boleh tolak motor lah. Dan sebelum ni exhaust berat, so puli pun berat. Sebab tu aku punya motor tak boleh pelah kan. Dulu punya tahun 2 tahun lepas macam tu lah. Okay ke dia punya pickup bila slow kan, nak kampui balik okey je, taklah berat sangat. So untuk skuter punya CVT system ni, terutamanya NVX, hampa main je lah, setting lah sendiri berat berapa kan.
dengan berat badan hampa. Dia kata cai lah sendiri kan. Kalau cun, pakai yang tu. Nak ubah pun ubah sikit-sikit je kalau nak try ni kan. Ubah sikit-sikit. Lagi 2 bulan tu try pula buat macam ni, buat macam ni. Next service activity tu try buat yang ni pula kan. Satu-satu lah, jangan terlalu drastik sangat buat. Okay, bagi rasa lah yang mana paling baik dan yang terbaik lah. Okay guys, setakat ni dulu lah video ni. Okay, kita akan jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. Terima kasih yang dah lama subscribe dekat channel ni dan yang masih lagi setia menonton. Yang belum lagi subscribe, tekan butang subscribe guys. InsyaAllah kita akan buat lagi lah video-video tentang skuter ni. Okay, update-update yang terbaru tentang Yamaha NVX V2. Assalamualaikum. Bye. Oh, kalau biar macam ni ya, dia memang duk pulas, dia duk pergi tau. Yang kalau biar dah lepas minyak lah. Okay.